Saya maklumkan yang kita beri ini bukan bantuan kebajikan. Kalau kita beri lembu kepada orang yang tidak ada lembu, macam mana dia nak bela lembu? Dari tahun 2021 sehingga 2025, jumlah ternakan yang telah dibawa masuk bagi program peningkatan populasi ternakan 330 ekor lembu, 247 ekor kambing pedaging, 155 ekor kambing tenusu dan 122 ekor berbiri. Sebahagian besar ternakan ini dibawa masuk daripada Australia. Antara baka yang dibawa masuk ialah induk lembu baka Charolais, Limousin dan juga Brahman. Kambing pedaging baka Boer dan kambing tenusu baka Senen. Izinkan saya memaklumkan kepada Dewan apa yang sebenarnya kerajaan negeri sedang buat. Antara strategi kerajaan negeri ialah untuk membangunkan sektor penternakan di kalangan rakyat Terengganu dengan meningkatkan jumlah populasi ternakan yang berkualiti, sama ada full blood ataupun pure breed. Full blood maknanya baka yang asli 100%. Pure breed ni baka yang asli sekitar 80%. Kita telah beli lembu dan lembu yang kita beli ini disahkan pregnant tested in cup ataupun dalam maksud mudah lembu yang telah disahkan bunting. Dan bukan kerajaan yang nak bela, kerajaan nak agihkan induk ini supaya baka ini boleh berkembang. Sektor peternakan ini sebenarnya berpotensi untuk berkembang bila kita agihkan kepada penternak tulen yang mempunyai semangat, ada jiwa dan kemampuan untuk menternak. Tak boleh penternak tulen dengan makna penternak mestilah aktif menternak, ada kandang, ada tempat untuk ambil sumber makanan dan beberapa kriteria lagi. Sebab itu bila kita agihkan lembu, memang kita menerima komplain. Sebab apa beri lembu kepada orang yang ada lembu? Saya maklumkan yang kita beri ini bukan bantuan kebajikan. Kalau kita beri lembu kepada orang yang tidak ada lembu, macam mana dia nak bela lembu? Sebelum ini, punca kegagalan utama ialah lembu pawah diagihkan bukan kepada penternak tulen. Kita biasa dengar makluman daripada kaki tangan bawahan bila hantar lembu kepada penerima, Tok Perai siap tunggu dah. Ada yang diminta tolong sediakan tali lembu. Bila sampai tengok yang disediakan tali kambing. Tali lembu dengan tali kambing tak tahu nak beza. Macam mana mereka boleh berjaya? Maka lembu pun berpindah milik kepada Tok Perai dan jejaknya gagal dikesan. Kemungkinan lembu dah bertukar menjadi gulai kawah. Inilah di antara punca kegagalan. Dan bila kita agihkan lembu ni kepada penerima, mestilah diikat dengan satu aku janji. Dengan satu komitmen, kita tidak boleh terlalu lepas. Kerajaan tak minta banyak. Cuma dalam tempoh 3 tahun, pulangkan balik seekor anak saja kepada jabatan. Tak kira lah anak yang keberapa. Kemudian ibu